Gen Z ni generasi strawberry? Lembik, manja, sikit-sikit stres, atau sebenarnya kita yang tak nak terima realiti baru? Istilah generasi strawberry ni sebenarnya bukan baru. Dia muncul di Taiwan sekitar tahun 90-an. Untuk label generasi muda masa tu sebagai rapuh, manja dan tak tahan tekanan. Fast forward hari ni, label yang sama diulang. Tapi sasaran dia Gen Z. Generasi lahir antara 1997 sampai 2012. Ramai kata Gen Z ni terlalu pentingkan work-life balance, tak sanggup kerja lebih masa dan cepat mengalah. Tapi soalan sebenar dia, adakah Gen Z lemah atau mereka cuma berani tetapkan sepadan? Realitinya setiap generasi ada konteks hidup berbeza. Generasi dulu tak banyak pilihan. Kerja toksik pun kena telan sebab nak survive kat bandar. Gen Z pula membesar dalam dunia digital. Ada lebih banyak akses dan lebih sedar tentang kesihatan mental dan nilai hidup. Menariknya, kajian pun tunjuk Gen Z bukan malas. Mereka cuma mahu kerja yang fleksibel dan bermakna. Jadi mungkin isu dia bukan generasi strawberry. Mungkin isu sebenar kita susah terima cara hidup yang tak sama dengan zaman kita dulu. So persoalannya, Gen Z ni manja atau sebenarnya mereka generasi yang lebih jujur tentang apa yang mereka sanggup korbankan?